keluar pada Hulu Kelang. Tu yang video ni durasi dia panjang sangat. Jadi kita sampai ke sana. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali. Okay, sekarang ni kan video ni laju kan sebab kita lalu daripada Lebuh Raya SUKA. Suka. Jadi kita masuk kat sini untuk jimatkan masa. Kita masuk pada Bukit Jalil lah. Terus nanti keluar pada Hulu Kelang. Tu yang video ni durasi dia panjang sangat. Jadi kita sampai ke sana. Paham-paham aja lah. Dah sampai ujung Ramadan ni. Nah, dekat raya kan. Jalan ni memang jam. Tu kita ambil keputusan lalu daripada ini Lebuh Raya Suka. Lebuh Raya ni, bila kita masuk Lebuh Raya ni, dia akan lalu pada 3 tol. Setiap jalan keluar pada tol itu RM2.30. Tapi sebab kerajaan ada bagi kan dekat raya ni, tolak kot 50%. Jadi kita lalu tu semalam ya, Jumaat, start Jumaat ni. Ni lalu tol ni RM1.15. Jadi saya tidak ada jimatkan masa lah sebab keluar pada Hulu Kelang. Hulu Kelang tu memang jam sebab kita nak menuju ke tol Gombak. Jadi faham-faham je lah. Orang Pantai Timur ni tahu dah nak hadap macam ni kan. Kalau dah start nak raya ni macam tu. Kalau weekend pun memang macam tu. Ni dah memang perayaan macam ni, memanglah. Jadi kena hadap lah. Jadi pandai-pandai lah. Yang ini jimatkan masa lah. Jimatkan masa. Tapi memang tak jimat poket. Sebab kita lalu tol kan. 3 buah tol kita lalu. Ni kenderaan pun tak banyak. Tak ramai. Jadi kita ambil keputusan macam ni lah. Tiga tol hari tu kan. Ni tol kedua. Tol kedua. Tak ramai ya, tak ramai. Jam. Okay, itulah tadi info sikit lalu dari Lebuh Raya SUK. Selamat balik kampung, selamat menyambut raya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kepada semua pengguna jalan yang balik kampung tu, hati-hati. Semoga semua sampai selamat ke tujuan.